Okay, Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. Hari ini 29 hari bulan. Hari ini 29 hari bulan. Aku dengan family aku dah nak balik Rumah Panjang hari ni. Sekarang ni aku dah sampai dekat Song. So kejap lagi kita orang nak angkut barang, naik perahu balik ke Rumah Panjang untuk sambut Hari Kawai. Pergi Song balik Kawai. Ha? Kini dek pulai Kawai kah? Kini dek Kawai balik ni. Ha? Balik ni. Kawai dekat mana? Kawai dekat mana? Okay, kejap lagi kita orang akan angkut barang. Tunggu anak buah aku pergi beli air mineral. Tahun ni balik Kawai ada anak buah aku daripada KL dia balik. Tahun ni sambut Kawai sama-sama dengan kita orang. Okay, jadi kejap lagi kita orang akan angkat barang pergi ke perahu. Itu sungai. Kita orang akan menyeberang Sungai Batarajang untuk pergi ke Rumah Panjang. Jom. Ni barang-barang kita orang. Anjing ada, pampers ada. Tapi barang-barang ni separuh dah hantar hari tu. Aku balik hari tu dah hantar. Ni bag lagi sini. Ni ada barang lagi kita bawa balik. Ada bawa ikan dan ni barang budak semua. Hai adik. Hai. Aku Bangang nak balik mana? Balik akik kat mana? Dekat mana? Dekat Storm ke? Sekejap lagi kita berangkut angkat barang. Nak pergi mana ni? Nak balik Kawai. Ni dah dia manuk tuai. Kotak ni guna dia untuk letak manuk tuai. Manuk tuai. Ayam masuk dalam video. Ayam masuk dalam video. Hai. Kotak ni, lubang ni untuk kepala ayam keluar. Manuk tuai. Kuku. Oh. Kuku. Ayam letak dalam kotak. Manuk tuai. Oh, masuk ni. Ayam di ayam. Kokok. Sekarang ni aku nak pergi cari lauk tengah hari untuk masak tengah hari ni kat Rumah Panjang. Kita tengok lauk je apa ada. Kali lauk. Tengok lauk apa untuk tengah hari ni. Ada sayap ayam, ada ikan sultan. Gemuk-gemukan. Oh, lauk. Lauk apa? Masak simple ke? Masak yang tu. Nak buat ni yang main. Ha? Nak rekod ni. Air mineral. Potong. Tak tahu lah ya. No idea. Nak masak apa? Apa tak masak tengah hari ni? Potong ada, udang ada, ikan ada. Ikan tungkua. Ikan tungkua kan sila na mo balik na ko kung ay order. Lah mana mayu. Kana kemansa. Kira som dito, si Buya ya, na ulit sama ha. Ya, aku pergi bong yang dia beli tu. Okay. Sekarang ni terpaksa buat 2 trip balik Rumah Panjang sebabnya tak cukup perahu. Sebab ada juga
family aku yang dari rumah panjang datang turun ke pasar, jadi tak cukup perahu, kena buat 2 trip. Yang ini trip pertama balik. Hai. Hai. Hati-hati Jimat, sedap tali perahu ni. Mereka diorang ni akan jalan dulu lah. Ya, kita angin. Slow. Tu perahu kita orang sana tu. Warna biru. Perjalanan ni dari Pasar Song nak ke Rumah Panjang lebih kurang 15 minit kot. 15 minit macam tu lah. Untuk masuk dekat sungai. Nama sungai kita orang tu Sungai Iran. Masuk sungai tu tak jauh masuk ke dalam sampai dekat Rumah Panjang. Berapa? Hati-hati. Cukup perahu, kena buat 2 trip. Aku bukan ikut. Di mana bang ah? Saya keluar berbuat. Kau tahu dia. Dia nak keluar. Dia dah ikut. Abang tengah duduk kat Abang Brandon. Duduk dekat depan Abang Brandon. Nak ikut. Cukup. Angkat. Okey. Trip yang pertama, anak-anak aku jalan dulu. Bye. Trip yang pertama, lepas ni kita orang pula. Okay, hari panas sekarang ni. Memang panas. Pukul berapa sekarang? Pukul 1. Jadi memang panas. Okay, yang tu trip pertama tadi. Lepas ni trip aku pula. Second trip sebab tak cukup perahu. Hari ni dekat Song memang ramai orang lah. Tapi tadi dekat Sibu Jaya lagi ramai orang. Jam, sangat jam dekat Sibu Jaya. Petronas jam. Nak masuk ke kejut aku orang kemecut. Nak masuk pasar Sibu memang jam Okay, sekarang ni kalau korang nampak ni, ni lah kenderaan, antara kenderaan yang penting dekat Sarawak, iaitu perahu panjang. Perahu panjang yang dia orang kampung, orang Rumah Panjang guna kat sini untuk pengangkutan dia orang balik ke Rumah Panjang. Kena angkut lah macam-macam yang dibawa. Ada beg baju, makanan, semua lah. Kat jalan dulu. Okay, slow. Okay, masuk tu. Oh, lagi belakang lagi. Semua yang papa Cina yang wajib emak. Jumpa pada. Nanti tunggu Abi dulu. Abi duduk dulu. Tunggu Abi dulu. Sabar. Bye. Okay. Kita nak naik perahu. Panas hari ni. Panas. Panas. Abi air. Nak gua airport. Nak gua airport. Akik ada duduk dulu. Yang main udah ya? Panas. Abi air. Sekarang ni kita orang nak masuk Rumah Panjang. Abi.
Oi. Nanti kita main sungai kan? Nanti kita boleh jalan. Habis sungai ni dalam kan? Dalam. Sungai, sungai. Sungai. Ni pun naik kot. Oh, Batang Rajang. ikut. Kita orang ke hilir. Jom. Abi. Bismillahirrahmanirrahim ya. Apa? Oh. Apa? Iyo. You. Abi kalau kau sampai dekat sini, kotor kain ni Buat sampah dekat mana? dekat tu sampah. Sampah. Ya, takut sampah. Kita orang masuk dekat Sungai Iran. Rumah panjang kita orang dekat dalam ni, dekat Sungai Iran.
panjang dah sampai dah. Dah sampai Rumah Panjang. Yeay, dah sampai. Yeay, yeay, yeay. Ya. Oh. Air keruh lah. Keruh air. Oh. Dah sampai. Okay, kita orang dah sampai dekat rumah panjang tu aku. Lebih kurang 15 minit lah daripada Pasar Song tadi nak sampai sini. Dah sampai. Yeay. Nanti kakak tunggu abang Put ambil. Tunggu abang Put ambil, sabar. Tunggu abang Put ambil, sabar. Sabar dulu. Put ambil ya, Put. Put. Sekejap, tunggu abang Put ambil. Pingai abang Put. Pegang. Orang Iban panggil tungkut. Aku pun dah berapa tahun naik perahu pun tetap tungkut juga. Dan perahu ni kena pandai balance. Kena balance tu macam jatuh. Okey. Go. Right. Dah kakak pergi naik atas tu. Tapi nak angkat barang. Okey, jom kita naik. Naik tangga. Oh mak kau. Alright. Sampai. Rumah Jambar ni rumah yang dekat atas ni. Sebelah sini rumah kita orang. Sampai. Panas apa itu? Panas. Sampai. Tahu. Okey. Jom. Kita naik dulu. Panas. Okey, sampai. Ini rumah panjang. Depan sana satu rumah, ini satu rumah. Nama apa anda buat eh? Malu ikan. Oh, okey. Ni sekarang Rumi pergi masuk rumah kita orang. Sampai. Ni lah rumah mertua aku. Ni rumah mertua aku. Yang ini. Bangang satu tukar baju lah. Okey. Tukar baju sampai panas. Tukar baju, tukar barang dulu. Oh mak kau. Korang dah sampai dekat. Oh mak kau. Sampai dekat rumah panjang. Panas. Panas. Sekejap lagi nak masak makan tengah hari. Kan. Dah bisik lansir baru. Lansir kawai. Okey. Teruai. Panas kat dalam. Apa ke? Belum makan roti. Belum makan. Siapa tak makan tu? Jadi rumah panjang mentua aku ni terletak dekat tepi sungai. Memang tepi sungai betul. Jadi naik je sungai sampailah dekat rumah panjang. Rumah panjang dekat sini dia ada dua buah. Satu dekat atas, satu rumah panjang kami lah. Jadi kami ni berkongsi dalam satu tanah. Sebab apa? Sebab tanah tak cukup. Masa untuk makan kena beri. Kari aja. Nama tu? Kari matahari. Ikan, sayur bimbi, sup telur, ayam goreng dengan sayur sawi.
Jadi itulah tadi video perjalanan kita orang balik ke Rumah Panjang daripada Sibu Jaya sampailah ke Song ni. Perjalanan lebih kurang daripada Pasar Song nak ke Rumah Panjang ni dalam 15 minit lah, 15 minit macam tu lah. Jadi tadi kita orang dah makan tengah hari, sama-sama. Lauk simple je tengah hari tadi, tapi memang lapar apa tengah lapar cun lah. Makan memang tambah-tambah lah makan tadi kan. Jadi untuk yang dah tengok video tadi, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe. Kita jumpa untuk next video untuk persediaan Hari Kawai. Okay, jumpa next video. Bye. Assalamualaikum.